Benda yang buat aku. Register sini ke? Iya. License? License dalam app boleh ke? Boleh. Boleh ambil dua motor ke? Boleh ambil dua motor ke? Boleh ambil banyak motor ke? Isi lagi. Yang ni kalau isi belakang, sign saja. Ni motor apa? Z250. Salah, Ninja 250. Z 3 orang ke dah tunggu malam. Oh, Z ada ke? Z250 tu ramai. Korang dah gerak belum? Dah serang dah. Cik dengan Safwan dah serang. Ni aku serang. Weh. Berapa bro? Z650. Ada ni. Betul apa? Ninja Ninja 25. Z25 ramai ni. Konten. Kenangan. Mana cik? Next round. Ini mereka. Ha? Kau nak apa? Z650 RS. Retro sikit. Di sana dulu lah. Ni bila dibagi ke? Belilah. Aku first time pakai ni. RM60 Ambil Z100. Hilang kau ada lesen apa? Aku ada 4 motor je. Ninja Z250 versus dengan ZS tu. So aku boleh 4 kali je pusing. Tapi ZS tu 3 orang dah. Dia kata kena tunggu. Dah lah pukul 3 dah habis. Dia kata kalau petang hujan dia tak buat. Ya tu. Dia sampai pukul 3 nanti. Kalau sampai pukul 3 tak hujan boleh. Kalau ada makanan banyak belakang tu. Tu cik. Dah try ZS tak, tadi dia try ZS4. ZS inside. ZSR. Tak pasang ke ada? Z900 ke? Tu dia tengah buat. Ada ZSR lah? Alah. Cik lepas ni dah. Kita ambil Z900 pula. Nak tukar balik lah. Okay. Boleh je. Z9 dulu. Z9. Lepas tu try sekali lagi Z9. Ambil motor? Motor apa? Dah pusing lah? Dah sekali ni. Tadi aku sini lah 900. 900? Terus. Best tau. Ya. Ingatkan berat tadi. Bila dah naik, dah start semua. Okay, ringan. Wah, kena try ke? Cuma dia punya Motor tu melompat sikit lah. Pulas sikit. Pulas sikit dah ada. Tapi saya cuba sampai gear 5. G5? Walaupun saya lambat. Boleh? Boleh. Saya rasa dia tak macam engine nak mati tak ada. Okey juga. Yelah saya ride slow ni. Saya pun tak dapat. Saya masih baru. Ya ke? Sama lah. Tapi dia tak pusing jauh lagi kan? Tak jauh. Dia ada lalu kawasan kedai, kemudian sekolah pun ada. Tadi ada seorang pun nak lintas lah. Saya cepat-cepat saya motor dia. Kat sini je lah. Kat sini pun ada straight sikit. Kat sini lebih tarik sikit. Kat sana dah pun dah ada kampung. Jalan pun tak cantik mana. Depan ni gana? Rupanya ada kenduri. Pukul 12. 11. Yang baru nak ajak makan Subang. Itulah. Sempat. Tak apa. Next time. Dia makan
RM500. Bapak dia. Tak adalah bengket tu. Okey lah.